Hai semua, hari ini kita nak kenal dengan burung yang pandai cakap, burung kakak tua. Jom kita belajar 5 fakta menarik tentang mereka. Tahukah anda, burung kakak tua sangat pandai meniru bunyi, termasuk suara manusia. Mereka boleh belajar banyak perkataan. Mereka bukan sahaja pandai cakap, tapi juga sangat bijak. Burung kakak tua boleh selesaikan masalah dan guna alat. Burung kakak tua boleh hidup sangat lama, ada yang sampai 80 tahun. Lebih lama dari kebanyakan haiwan lain. Paruh mereka sangat kuat. Ia digunakan untuk memecahkan biji benih yang keras dan juga membantu mereka memanjat. Kaki mereka istimewa. Ada 2 jari ke depan dan 2 jari ke belakang. Ini buat mereka cekap memanjat dan memegang makanan. Hebat kan burung kakak tua ni? Semoga kita belajar sesuatu hari ini. Jumpa lagi.